Okay guys, Assalamualaikum. Bersama dengan Cik Am Channel. Dah lama Cik Am tak buat video. So hari ni Cik Am nak berkongsi lah berkaitan dengan mist maker lah. Sebab banyak video-video dalam YouTube berkaitan dengan mist maker adalah kerosakan seramik ni. Seramik ni. So yang ni adalah seramik mist maker 12 channel. So kalau kita tengok dalam Shopee harga dalam lebih kurang dalam 300 lebih. So untuk mist maker ni dah rosak. So hari tu Cik Am dah beli 2 set untuk seramik ni, tapi bukan ni yang rosak. So rugilah sebenarnya video ni untuk berkongsi kerosakan lain berkaitan dengan seramik ni. So ni yang dah rosak. So yang ni Cik Am baru beli lah. So nak tunjukkan macam mana kita nak uji kalau keadaan mist maker tu okey tak okey. So barang yang digunakan hanya multimeter sahaja, tak payah susah-susah. So dalam mist maker ni dia ada coil. So kerosakan 2 sahaja, open short, open short. Open pun rosak, short pun rosak. So yang ni yang murah je lah. Cik Am baru beli dalam RM30 dekat Shopee. So ni rupa dia. Okay, nanti bagaimana nak uji kita akan sambung nanti. Okay guys, tunggu, stay tune. Okay, jom Cik Am ajar cara nak check coil dalam mist maker ni, supaya kita tak membazir duit membeli seramik ni, tetapi seramik ni tak ada masalah. Kalau ikutkan usia mist maker ni baru setahun, tak silap saya, baru setahun. Pelajar pun belum meninggalkan poli, sebab ni adalah projek kedua pelajar. Pelajar pun masih lagi study di poli, tak keluar lagi, maksudnya belum sampai setahun. Dan ini sekadar nak berkongsi, ni bukan barang yang boleh tahan lama. Kalau ikutkan dalam dia punya manual dia, hanya boleh gunakan dalam 8 jam ke bawah saja. Selepas 8 jam kena off. So yang ni memang Cik Am guna 24 jam, lebih daripada 24 jam untuk kita punya rumah cendawan. So sampai habis lah, rosak dia. So macam mana kita nak uji? So senang je, gunakan multimeter. So kita ada probe positif negatif. Sekarang ni keadaan kalau tak short, dia open macam ni. So kita terus pergi kat sini. So ni buat kerja seorang jadi susah sikit lah ya. Okay, kita kena letak pada 2 point kat sini. Okay, nampak tak? Bacaan dia masih open. So ni dah di short pada 2 point, tetapi bacaan multimeter open. So confirm rosak, tak boleh pakai. Ni memang tak boleh repair benda ni. Ni pakai buang je. Kalau rosak beli baru, tu je. So macam mana nak tengok benda yang sihat? So ni yang baru lah. So yang ni samalah, dia point lain sikit, dia ada yang tengah dengan tepi. So kita cuba dulu setting. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau ikutkan mesti ada bacaan lah kalau sihat. So letak dekat body dan juga tengah dia. Sekejap So bacaan dia, tu ada bacaan, nampak? Okay, ada bacaan. So bacaan dia lari-lari sebab nak memegangnya susah, tapi dia ada bacaan. Okay, dia bacaan, nampak? Bacaan dia berubah lah sebab yang megangnya seorang. So dia bacaan. So mandangkan dia bacaan, maksudnya coil dalam mist maker yang single mist maker ni sihat lah. So dia mesti ada bacaan. Kalau tak ada bacaan, rosak. So dua masalah je, short atau open. Open pun rosak, short pun rosak. So kalau kita tengok macam ni, memang tak boleh repair. So kita tak boleh nak repair, nampak? Dia memang pakai buang sahaja. So itu sahaja sekadar ilmu yang sedikit ni Cik Am nak berkongsi dengan rakan-rakan, supaya tak membazir duit macam Cik Am menghabiskan dalam RM60 untuk beli seramik ni. Rupa-rupanya yang rosak ni. Kalau dah tahu benda ni rosak, kita janganlah beli seramik tu RM60, sebab saya beli 2 set. So kita beli ni lah. So yang ni dah 60, campur dengan ni dekat 30, dah habis 90. Dah boleh beli satu ni kalau sebenarnya. So itu saja dari Cik Am. Assalamualaikum. Bye.